Hafiz jawapan apa? Jawapan saya okay, nak tahu jugalah. Jawapan saya yang itu pun betul juga sebenarnya. Cuma jawapan saya rasa pertama sebab saya seorang yang analisa kan, dan juga orang yang takut gagal. Bagi saya lelaki takut nak ambil risiko. Sebab daripada dia berhenti kerja, contoh berhenti daripada kerja yang gaji tetap, walaupun tak banyak tak apa, janji cukup makan, daripada dia masuk mana-mana macam contoh MLM nak kena spend duit, lepas tak tak tahu pasti, result dia, tak pastilah kan? Kalau dia hidup seorang tak apa, tak dapat result, dia yang mati sendiri. Kalau dia ada anak bini, apa yang dia boleh buat, kan? So benda tu risiko lah bagi saya. So peluang tu tak sesuai untuk lelaki yang berkeluarga bagi saya lah, kan? Kecuali memang kerja dia bergaji besar, memang ada duit lebih untuk spend, is okay. Tapi kalau duit cukup-cukup makan, macam mana dia nak cuba benda yang tak pasti? Sebab tak ada siapa yang boleh menjaminkan benda-benda macam ni confirm ada duit, walaupun kita berani gagal tu. Betul tak? Sebab kita tak nak, kita kena confirm kena bagi orang makan, kan? Tapi macam dalam industri saya sekarang ni, ramai lelaki yang berjaya. Jadi maknanya sebab kalau dia dah tinggalkan macam yang gaji tetap tadi, dia macam tak nak terpaksa, sebab dia dah tahu ada family nak kena bagi makan ni. So dia katalah, contohnya dia akan cakap dekat pasangan dengan anak-anak dia, okay, bagi abang 6 bulan. Maknanya dia akan kerja gila-gila, mungkin akan balik lambat, balik malam. Sebab sebenarnya kalau bidang kerja macam ni kena rajin usaha, dan maknanya tawakal pada Allah. Maknanya dia tak boleh, maknanya kalau dulu boleh 8 sampai 5, pukul 5 balik, ni tak boleh lah. Maknanya selagi macam tak dapat klien, dia akan keluar sampai malam contohnya. So dia akan pastikan akan rajin, maknanya sampai dia dapat hasil baru dia balik. So ada jugalah lelaki yang buat macam tu, maknanya dia tahu dia ada tanggungjawab, dia kena pastikan benda ni macam berjaya. Lepas tu bagi dia minta family dia macam 6 bulan. So dalam masa 6 bulan dapat balik pendapatan yang dia tinggalkan tadi. So depends on masing-masing lah rasanya, kan. Tapi sebenarnya tak kisah pun lelaki ke perempuan ke, kalau macam you ada keinginan untuk berjaya dan you berusaha dan rajin lah. Bagi saya rahsia kejayaan dia ialah rajin. Kalau you tak nak rajin, kena extra rajin. Itu je, tak ada pilihan. Sebab orang malas memang tak boleh pun jadi kaya. Orang malas macam you duduk dekat rumah, you harap macam duit bergolek-golek datang kat you, memang tak lah. So memang kena rajin. So kalau orang rajin, insyaAllah boleh berjaya.